Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Iman Nordini binti Surya Afandi, seorang pelajar tingkatan 5. Dan kalau saya tanya satu soalan, berapa jam sehari kita pegang telefon? Mungkin 2 jam, mungkin 5 jam, atau mungkin lebih daripada itu. Saya juga sama. Setiap hari, saya menggunakan telefon, membuka media sosial, menonton video, mencari maklumat. Kadang-kadang, sampai tak sedar masa berlalu begitu sahaja. Dulu, saya fikir teknologi hanyalah sesuatu untuk hiburan, untuk tengok video, untuk bermain permainan, untuk mengisi masa lapang. Tetapi, semakin saya membesar, saya mula sedar bahawa teknologi sebenarnya lebih besar daripada apa yang saya sangka. Hari ini, teknologi mengubah cara saya belajar. Kalau dahulu, saya mencari jawapan di dalam banyak buku. Sekarang, saya boleh mencari maklumat dengan lebih cepat. Kalau dahulu, saya belajar di dalam kelas. Sekarang, saya boleh belajar di mana-mana sahaja. Daripada video pembelajaran, daripada aplikasi, daripada pelbagai sumber ilmu yang hanya berada di hujung jari. Tetapi, saya juga belajar satu perkara yang penting. Teknologi yang hebat tidak bermakna apa-apa jika hati kita kosong daripada ilmu. Kerana, teknologi hanyalah alat. Yang menentukan arah alat itu ialah manusia. Jika digunakan dengan baik, ia membantu kita berjaya. Tetapi, jika digunakan dengan salah, ia boleh membuat kita lalai. Sebagai pelajar tingkatan 5, saya sedang berada di satu fasa penting dalam hidup. Fasa menentukan masa depan. Kadang-kadang, saya rasa takut. Takut jika gagal, takut jika tidak mencapai impian. Takut jika tidak menjadi seseorang yang membanggakan keluarga. Tetapi saya percaya, setiap usaha kecil yang dilakukan hari ini akan membentuk siapa diri saya pada masa hadapan. Ilmu mengajar saya untuk terus belajar. Teknologi membantu saya untuk terus berkembang. Dan kedua-duanya sedang membina generasi seperti saya. Generasi yang bukan hanya bijak menggunakan teknologi, tetapi bijak menggunakan teknologi dengan ilmu dan nilai yang baik. Mungkin hari ini saya hanyalah seorang pelajar biasa, tetapi suatu hari nanti saya ingin menjadi seseorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana saya percaya generasi yang hebat bukan lahir kerana teknologi semata-mata, tetapi lahir apabila ilmu berada di hati. Dan teknologi digunakan untuk membina masa depan. Kerana ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sekian, terima kasih.